Garuda, makhluk legenda yang menjadi simbol kekuatan dan kebebasan. Namun, tahukah anda bahawa kisah Garuda wujud di Indonesia dan Langkawi dengan versi berbeza? Di Indonesia, Garuda dikenali sebagai makhluk suci dalam mitologi Hindu dan Buddha, serta menjadi lambang negara yang melambangkan kemerdekaan. Manakala di Langkawi, Garuda muncul dalam legenda tempatan sebagai makhluk perkasa yang bertempur dengan jentayu, sehingga membentuk Pulau-Pulau Langkawi. Kedua-dua kisah menggambarkan Garuda sebagai makhluk perkasa dengan kekuatan luar biasa, melambangkan keberanian dan kuasa. Garuda juga membawa tema kebebasan di Indonesia sebagai simbol kemerdekaan, manakala di Langkawi sebagai pahlawan yang mempertahankan wilayahnya. Namun, asal-usul legenda berbeza. Di Indonesia, Garuda berasal daripada teks Hindu-Buddha purba, manakala di Langkawi ia berpunca daripada cerita rakyat tempatan. Garuda Indonesia digambarkan sebagai pelindung dan pembebas ibunya daripada naga jahat, manakala Garuda Langkawi dilihat sebagai makhluk yang bertempuh untuk maruah dan wilayah. Di Indonesia, Garuda diangkat sebagai simbol nasional melalui Garuda Pancasila, tetapi di Langkawi, ia kekal sebagai mitos yang mewarnai sejarah pulau tersebut. Garuda di Indonesia turut diabadikan dalam seni, tarian dan nama syarikat penerbangan nasional, manakala di Langkawi, legenda ini hidup melalui kisah rakyat dan simbol helang di dataran Leng. Walaupun berbeza, kedua-dua legenda Garuda mencerminkan nilai budaya, sejarah dan identiti yang kaya bagi masyarakat masing-masing. Kisah Garuda akan terus diceritakan, sama ada sebagai lambang nasional atau legenda tempatan, mengingatkan kita tentang kekuatan, keberanian dan warisan budaya Nusantara. Dari mitos purba hingga ke simbol moden, Garuda tetap terbang tinggi dalam hati rakyat Indonesia dan Langkawi. Apakah kisah Garuda kegemaran anda? Jangan lupa like, share dan komen di bawah untuk berkongsi pendapat anda tentang kisah Garuda yang mengagumkan ini.